Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi dalam channel Dapur Kidal. Hari ini saya nak buat ikan tilapia masak sup ya, ikan sup. Okey, ini bahannya kita guna sup ikan. Okey, sup ikan ni yang dah siap paket ya. Ini saya guna satu asam keping dan juga 4 sekawan. Serai 1 batang, kita akan ketuk, dan juga 6 bawang putih serta 4 bawang merah dan 5 ruas jari halia. Okey, ini kita akan potong dan kita akan ketuk ya. Bahan sayurnya saya ada yang ada sahaja, lobak putih, lobak merah, separuh-separuh ya. Yang ini tomato sebiji dan juga batang seledri 1 batang. Okey. Ini ikan tilapia merah yang setelah saya cuci dengan limau dan juga saya kelar-kelar ya. Ni dah siap cuci ya. Okey, untuk bahan tumis saya potong bawang merah, iris nipis ya. Okey, halia pula saya akan potong bentuk nipis seperti ini, iris nipis, dan saya akan potong memanjang bentuk mancis ya. Sebabnya halia ni perlukan banyak untuk buat sup ni, sebab ni sup ikan ya. Jadi nak membuang bau hanyir tu saya guna halia yang banyak, dan saya akan potong bentuk mancis seperti ini. Ni yang dah siap dipotong. Okey, sebentuknya seperti ini ya. Bawang putih saya akan iris nipis seperti biasa, tak tebal sangat dan tak nipis sangat. Okey, kita potong biasa je seperti ini. Untuk batang seledri saya potong serong ya. Seperti ini. Mudah, terpulang pada kawan-kawan lah nak potong bentuk seperti mana ya. Macam saya potong seperti ini saja. Okey, carrot lobak merah ni saya potong bentuk bulat saja, tak nipis sangat, tak tebal sangat ya. Biasa-biasa je. Kalau kawan-kawan nak hias yang bentuk bunga tu pun boleh juga. Tapi macam saya suka yang simple dan mudah seperti ini ya. Jadi tak ada ukir-ukir bentuk bunga lah. Okey. Untuk lobak putih saya potong bulat. Okey, dan potong nipis sedikit lah. Kerana lobak putih ni dia ada bau bau yang hamis tu. Jadi saya potong nipis supaya cepat masak ya. Okey, ini kalau cepat masak dia akan jadi jernih nanti ya. Itu tanda dah hilang bau dia lah, bau pedur dia tu. Okey kawan-kawan. Ni saya potong nipis sedikit lah seperti ini. Nanti dia akan jernih. Itu tanda dah masak nanti ya. Okey, seperti ini bentuknya. Dia putih-putih tu akan hilang, dia jadi jernih. Ini tomato saya akan potong 6. Tak ada kecil sangat lah. Dan untuk elakkan hancur nanti, jadi saya potong 6 sahaja, dan saya akan buang yang pangkal hijau dia tu ya. Yang itu kita tak perlu. Ini yang dah siap dipotong kawan-kawan. Bahan untuk kita tumis. Yang ini bahan untuk sayur yang telah kita potong juga bentuknya. Bentuk bulat ada, serong ada. Okey, 3 segi pun ada. Ini satu corak lah. Okey, ini kita akan buat sayurnya nanti. Okey, ini saya akan bubuh minyak. Minyak ni untuk menumis lah, agak-agak kawan-kawan lah nak bubuh banyak mana. Okey. Okey, ni saya dah mula tumis. Saya masukkan dahulu halia. Halia ni halia dan bawang putih ya. Sebab kita nak minyak tu ada bau halia dan juga bawang putih. Jadi kita akan tumis dahulu halia dan bawang putih ni sampai naik layu dan naik bau ya. Ini saya masukkan bawang merah. Kerana tadi kita tumis dulu halia dan bawang putih dan naik bau, kita masukkan bawang merah pula. Okey, kita akan tumis lagi. Untuk masak sup ni saya lebih suka masak satu-satu ya. Masukkan bahan tu satu-satu supaya betul-betul garing, betul-betul naik bau.
Okey, ni kita akan tumis lagi sampai dia naik bau. Okey, selepas tu kita masukkan bahan yang kita rempah-rempah tadilah. Okey, bahan yang 4 sekawan tadi dan sup bunjut. Okey. Ni kita masak sampai kering, sampai naik bau ya. Sebab ini ada bau rempah. Okey. Okey, ni dah naik bau, dah layu, dah garing. Kita masukkan air. Air ni agak-agak kawan-kawan ya. Kalau nak berkuah lebih, boleh lebihkan. Kalau nak kurang berkuah, boleh kurangkan air ya. Macam saya suka bubur paras-paras ikan saja. Jadi saya guna dalam setengah jug air sahaja. Kita akan biar mendidih dahulu. Okey, ni dah mendidih kawan-kawan. Dah naik bau, dah mendidih. Kita masukkan lada hitam. Lada hitam ni salah satunya juga untuk buangkan bau hanyir lah. Ni saya guna lada hitam biji yang saya guna pengisar tu lah. Okey, kita guna agak-agak. Kalau nak pedas sikit, nak kuat lada hitamnya, kita boleh bubur lebih lagi ya. Macam saya agak-agak saja. Okey, ini saya bubur cukup rasa dan garam. Untuk perasa dia simple, senang saja, apa yang ada kat rumah ya. Saya guna perasa dan juga garam. Okey, sup kita dah mendidih kuahnya, jadi saya masukkan sayur-sayur tadi ya. Ini simple, mudah. Saya masuk je semua, tak ada satu-satu. Jadi kita akan masak lama juga kerana kita nak bagi lobak putih tu jernih ya. Kalau kulitnya jernih, itu bererti lobak putih tu dah hilang bau pedas dia ya. Waktu tu kita dah boleh bubur bahan yang lain. Ni saya tunggu lagi bagi dia betul-betul jernih kulit dia ya. Okey, ni dah jernih kawan-kawan. Jadi kulitnya kulit lobak putih tu dah jernih, maknanya dah okey. Jadi saya masukkan ikan. Ikan ni 1 ekor saja. Okey. Kita akan masak sampai dia mendidih ya. Alhamdulillah dah siap ya. Simple, senang, mudah. Sup ikan bersama lobak putih.